Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang. Hari ni berlainan sikit. Aku tak turun ke spot. Hari ini siapa tahu ikan apa? Rasa-rasa ikan apa? Ini adalah spesies ikan yang main habitat dia di Kritip dan Karang. Orang panggil dia ikan kuku. Tapi hari ini aku bukan nak masak ikan ni. Aku nak tunjuk cara resepi macam mana nak buat umpan ikan ni. Okey, sebelum aku bermula, biar aku terangkan umpan-umpan yang biasa sipu-sipu dan masa-masa kuku gunakan. Di belah pada timur, Kelantan atau Terengganu, dia orang banyak menggunakan udang lipan. Udang lipan memang kat sana gila lah. Lagi satu yang aku jumpa di belah Terengganu, dia orang menggunakan roti gardenia saja. Tapi kalau ada udang lipan, dia orang akan guna udang lipan lah. Tapi itulah cerita dia. Udang lipan memang sangat susah nak cari. Dekat Tok Bali, Kelantan, aku tengok dia orang bergasak kuku dengan menggunakan udang lipan. Tapi di Johor ni agak susah nak cari udang lipan hidup, umpan udang lipan hidup. So, inisiatif dia ada yang di sebelah Pahang, dia orang menggunakan tepung dan ayam hancur. Aku dah gunakan umpan yang tu juga, tapi banyak kali nak kena repeat apa, bila tepung tu masuk dalam air, ikan kecil akan kerumun. Jadi kita nak kena rajin tukar umpan tu kan habis tengah besi je tengah tekan air. So aku kaji sebab ikan ni makan tritip. Dan ayam, isi ayam tu sama macam isi tritip. So aku menggunakan ayam geng. Ini ayam mentah yang aku telah potong dadu. So nak tahu macam mana cara pembuatannya? Okey, first kita ada ayam, cube ayam Maggi, semua gunakan cube ayam Maggi, minyak sapi. Ini pun minyak sapi tapi brand lain, butter, margarin dan tepung gandum. Tengok ikan ni makan special kan. Dia punya umpan dia dah macam-macam kolam. Okey, langkah pertama kita ambil cube ayam Maggi ni, kita buka dia, kita hancur-hancurkan ke ayam. Pastikan dia merata. Lepas tu kita gaul dulu. Kita gaul sampai dia rata. Okey, agak-agak dia dah rata. Minyak pun aku pakai minyak jelantah bekas goreng ayam. Tak payah pakai minyak baru, pakai minyak jelantah saja. Kita panaskan minyak. Ini senang je geng. Paling simple lah umpan yang aku buat ni. Kita tunggu sampai minyak panas. Okey, minyak dah panas, kita kecil sikit api. Ni langkah paling penting. Api kena kecil. Sebab ayam ni bukan nak masak betul-betul lah. Macam ni kita tengok. Masukkan ayam. Kita ni kena jaga. Okey, kita tengok dulu. Besarkan sikit api pun tak apa. Api besar sikit. Kita gaul dia. Kita godak dia. Jangan masak tau.
Ayam ni tak boleh masak. Kita cuma nak garingkan sikit saja di bahagian luar ni. Nampak? Jangan sampai masak. Tu. Kau nampak ni? Bila ayam tu dah sikit-sikit bertukar menjadi putih, macam ni mak. Okey, kita angkat. Cepat je. Kita angkat. Mana dia bukan masak. Dia nampak tak? Mesti ada mentah-mentah lagi. Macam ni dah cun dah. Sebab apa? Bila ayam tu masak, nanti bila kita pasang umpan dia akan hancur. Langkah seterusnya, kita ambil sedikit minyak sapi. Itu minyak sapi tapi pattern lain. Ambil sikit-sikit je. Sapi lagi. Lepas tu kita ambil margarin. Dan air sekali. Ni killer dia, butter. Okey. Lepas tu kita gaul dia. Gaul sampai dia sebati. Bila ayam tu dia dah panas, jadi margarin dan butter ni dia senang cair. Nampak? Kita gaul dia sampai betul-betul jadi minyak. Okey. Bila dah merata macam ni, dah jadi minyak, kita ambil tepung gandum dalam satu sulu. Nampak macam gandum ni cuma fungsinya untuk melekatkan butter, margarin dan minyak sapi tu ke daging ayam. Itu saja. Okey. Tak perlu nak kering sangat. Okey. Okey, macam ni je. Nampak tak? Bila dah jadi macam ni, kita boleh perap selama 24 jam. Dan besok kita dah boleh guna lah. Itu saja. Simpan, cara simpan dia, korang kena masukkan kat tersejuk yang belah bawah. Bukan beku sebelah bawah, untuk dia minit. So, itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Harap korang mencuba dan semoga dapat strike yang manis. Assalamualaikum. Bye bye.